Sekarang Imam Al-Ghazali mula membawa kita masuk lebih dalam. Jika semalam dia memecahkan definisi cahaya, kali ini dia mula memecahkan sesuatu yang manusia percaya setiap hari, iaitu mata. Sejak kecil manusia hidup dengan satu keyakinan. Aku nampak dengan mata aku sendiri. Dan sebab itu apa yang dilihat dianggap benar. Apa yang tidak nampak dianggap tidak wujud. Tetapi Imam Al-Ghazali bertanya satu soalan yang sangat halus. Betulkah mata itu benar-benar melihat? Atau mata hanya alat? Cuba fikir perlahan-lahan. Kalau mata benar-benar mempunyai kuasa melihat, kenapa dalam gelap mata langsung tidak berguna? Letakkan mata yang paling sihat dalam bilik yang gelap sepenuhnya. Apa yang dia nampak? Tidak ada apa-apa. Maknanya mata tidak memiliki cahaya. Ia hanya menerima. Ia bergantung kepada sesuatu yang lain untuk berfungsi. Dan bukan itu sahaja, Imam Al-Ghazali mula menunjukkan bahawa mata manusia sebenarnya sangat lemah. Mata tidak boleh melihat dirinya sendiri. Mata tidak boleh melihat benda terlalu dekat. Mata tidak boleh melihat benda terlalu jauh. Mata tidak boleh melihat apa yang tersembunyi. Dan lebih pelik, mata sangat mudah tertipu. Bintang yang sangat besar nampak kecil. Kayu lurus dalam air nampak bengkok. Benda bergerak laju kadang-kadang nampak pegun. Kadang-kadang manusia melihat bayang dan menyangka itu hakikat. Maknanya alat yang manusia gunakan untuk memahami dunia sendiri penuh kelemahan. Jadi sekarang cuba tanya diri kau. Kalau mata begitu lemah, kenapa manusia terlalu yakin dengan apa yang dilihat? Dan di sinilah Imam Al-Ghazali mula membawa manusia keluar daripada pergantungan kepada dunia zahir. Kerana selama ini, ramai manusia menyangka bahawa melihat dengan mata bererti memahami hakikat. Padahal tidak. Mata hanya melihat bentuk. Mata hanya melihat permukaan. Tetapi hakikat sesuatu bukan pada rupa luarnya. Sebab itu ada manusia yang melihat dunia tetapi tidak pernah memahami kehidupan. Ada manusia yang melihat nikmat tetapi tidak nampak pemberi nikmat. Ada manusia yang melihat alam tetapi tidak nampak tanda-tanda Allah di dalamnya. Kenapa? Kerana melihat dengan mata zahir saja tidak cukup. Dan sebab itu Imam Al-Ghazali mula memberi isyarat bahawa dalam diri manusia ada satu lagi mata yang jauh lebih tinggi daripada mata fizikal. Mata yang tidak bergantung kepada cahaya luar. Mata yang mampu melihat makna. Mata yang mampu memahami hakikat. Dan bila mata itu hidup, manusia mula melihat dunia dengan cara yang berbeza. Esok Abah akan kongsikan tentang mata sebenar manusia yang lebih tinggi daripada penglihatan fizikal. Sebelum kita akhiri, tinggalkan selawat kamu di ruangan komen sebagai tanda menerima ilmu ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.